Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya cuba kongsikan beberapa panduan kepada mereka yang berminat jelajah hutan rimba dan gunung kanak. Semoga panduan ini dapat beri sedikit manfaat kepada para peserta sekalian. Aktiviti masuk hutan merupakan satu aktiviti yang sangat diminati oleh sebahagian rakyat Malaysia. Setakat tahun ni saja dah 17 kes orang hilang semasa hiking kat Malaysia. Walaupun begitu, aktiviti masuk hutan tetap kita teruskan. Kita tak pernah ada rasa serik, takut dan bimbang dengan kehilangan. Kehilangan acap merupakan kehilangan yang paling misteri. Dijangkakan lebih 1,000 orang perawat yang datang untuk beri bantuan dalam usaha pencarian acap. Tapi semuanya sia-sia. Mereka bagi 1,001 alasan kenapa acap tak dapat ditemui. Ada kata acap tak nak keluar, acap tak nak balik. Jika perawat kita hebat, tariklah acap keluar cepat paksa. Kena acap sebenarnya dicolek oleh penghuni hutang. Semua ini menunjukkan betapa lemahnya para perawat kita. Bila kita masuk hutang, jangan minta izin dengan penghuni hutang. Kita diajar untuk minta izin dengan penghuni hutang. Assalamualaikum, Tok, anak cucu nak tumpang lalu. Bila pula kita jadi anak cucu jin? Semua ini menyebabkan jin semakin sombong. Kita masuk kampung orang pun kita tak pernah minta izin dengan orang kampung. Kenapa masuk hutang perlu minta izin dengan penghuni hutang? Ingatlah, bumi ini termasuk hutang sekali ada milik Allah, bukan milik jin. Nak masuk hutang, minta izin dengan Allah, pemilik bumi. Mulakanlah bismillah, kerana mohonlah perlindungan daripada Allah SWT dengan doa yang pernah diajar oleh Rasulullah. Terdapat macam-macam jenis doa yang boleh kita guna pakai kita masuk hutang. Cari je mana doa yang sesuai untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ketika masuk hutan, ingatlah Allah dalam hati sepanjang perjalanan. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita dan lindungi kita dari segala kejahatan makhluk ciptanya. Jika kita lupa Allah, Allah juga akan lupa kita. Buang jugalah segala rasa takut pada semua makhluk gaib. Ingatlah, makhluk gaib boleh baca hati-hati kita. Dia tahu kita takut atau tidak. Pastikan hati kita sentiasa bergantung sepenuhnya pada Allah SWT dan buanglah segala rasa takut pada makhluk gaib. Jika kita gagal untuk buang rasa takut kepada makhluk gaib, sebaiknya jangan masuk hutan. Sekalian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.